Tahukah anda, apakah yang Buddha ajar kepada kita? Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke Dharma Membuka Mata, sebuah saluran yang akan membawa kita mempelajari dan memahami ajaran Buddha dengan cara yang mudah difahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Pernahkah anda tertanya-tanya apa maksud menjadi penganut Buddha? Adakah ia sekadar nama agama atau ia bermaksud kita perlu mengamalkan ajaran Buddha dalam kehidupan kita hari ini? Kita akan mencari jawapannya dalam topik, apa yang Buddha ajar kepada kita. Tujuan utama adalah untuk memahami intipati sebenar ajaran Buddha dan bagaimana kita harus mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Mari kita fahami bersama. Perkara yang mesti kita ketahui ialah 4 kebenaran mulia atau Arya Satja 4. Apa itu 4 kebenaran mulia? 4 kebenaran mulia adalah asas utama dalam ajaran Buddha. Ia menerangkan tentang penderitaan, puncanya, cara menghentikannya, dan jalan keluar dari penderitaan. 1. Duka. Penderitaan wujud dalam kehidupan. Semua manusia mengalami penderitaan dalam pelbagai bentuk. Kesedihan apabila kehilangan orang tersayang, kesakitan apabila jatuh sakit, kecewa apabila impian tidak tercapai, bosan dan gelisah walaupun sudah memiliki segalanya. Contoh, bayangkan anda membeli telefon baru. Pada awalnya, anda sangat gembira. Tetapi selepas beberapa bulan, model yang lebih canggih keluar dan anda mula rasa tidak puas hati. Ini menunjukkan segala kebahagiaan duniawi bersifat sementara. 2. Samuhai. Punca penderitaan ialah keinginan dan nafsu. Penderitaan berpunca daripada keinginan kuat atau tanha, seperti mahu menjadi kaya tanpa cukup usaha. Mahu dikasihi semua orang dan kecewa apabila tidak diterima, mahu mudah selamanya walaupun penuaian adalah semula jadi. Contoh, anda melihat seseorang berjaya dan merasa iri hati kerana anda juga mahu seperti dia. Perasaan ini menyebabkan anda sengsara dan tidak bersyukur dengan apa yang anda miliki. 3. Nirodha. Penderitaan boleh dihentikan jika kita belajar untuk melepaskan keinginan yang berlebihan. Hati kita akan lebih tenang dan bebas dari penderitaan. Perumpamaan seperti orang yang memegang bara api, semakin kuat digenggam, semakin sakit. Tetapi jika dilepaskan, rasa sakit itu hilang. Begitu juga dengan keinginan yang berlebihan. 4. Makha. Sebagai panduan dan jalan keluar dari penderitaan, iaitu 8 jalan mulia, Arya Mah 8, sebagai jalan pertengahan dan panduan untuk hidup bahagia yang merangkumi 1. Pandangan betul atau samadhi, memahami kehidupan dengan cara yang benar. 2. Pemikiran betul atau samasangkapa, berfikiran baik dan tidak berdendam. 3. Pertuturan betul atau sama waca, tidak berbohong atau menyakiti orang lain dengan kata-kata. 4. Perbuatan betul atau sama kamanta, tidak membunuh, mencuri, atau melakukan perkara yang buruk. 5. Pekerjaan betul atau sama aciwak, mencari rezeki secara jujur dan tidak memudaratkan orang lain. 6. Usaha betul atau sama fayama, berusaha untuk memperbaiki diri dan menjauhi perkara buruk. 7. Kesedaran betul atau sama sati, sentiasa sedar dengan fikiran, perasaan dan tindakan. 8. Ketenangan minda betul atau sama samadhi, melatih diri supaya tidak mudah terganggu oleh emosi negatif. Contoh dalam kehidupan seharian, jika seseorang mengata anda, tetapi anda mengamalkan kesedaran betul, anda tidak akan mudah marah. Sebaliknya, anda faham bahawa marah hanya akan menyakiti diri sendiri. Ajaran Buddha bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diamalkan setiap hari. Ketika marah, ambil nafas dalam-dalam dan fikir sebelum bercakap.
Ketika sedih, fahami bahawa segala perasaan itu sementara. Ketika kecewa, cuba lepaskan dan fokus kepada apa yang boleh diubah. Ketika berjaya, jangan sombong, kerana semuanya tidak kekal selamanya. Analogi, hidup ini seperti air sungai yang sentiasa mengalir. Jika kita cuba menggenggam air, ia akan hilang dari tangan kita. Begitu juga dengan kebahagiaan, jika kita terlalu melekat padanya, kita akan kecewa apabila ia hilang. Kesimpulan, Buddha mengajar kita untuk memahami hakikat sebenar kehidupan dan bagaimana kita boleh membebaskan diri daripada penderitaan melalui kebijaksanaan atau panja, moraliti, atau sila, dan ketenangan minda atau samadhi. Menjadi seorang penganut Buddha yang sejati bukan sekadar bersembahyang di kuil atau membuat amal, tetapi juga mengamalkan ajaran Buddha dalam kehidupan seharian. Jika kita mengamalkan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia, kita akan memahami diri sendiri, memahami orang lain, dan menjalani kehidupan dengan lebih bahagia. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Jika anda menyukai kandungan ini, jangan lupa untuk tekan like dan share dengan rakan-rakan anda. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Salam sejahtera dan semoga bahagia.